Saya mula berkhidmat di Menara KL sejak daripada awal 1990 lagi, di mana saya dipinjamkan daripada Telekom Malaysia ke Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Saya bertanggungjawab di atas perancangan dan juga pembinaan Menara Kuala Lumpur sendiri, sehinggalah Menara Kuala Lumpur ini siap sepenuhnya pada tahun 1996. Menara Kuala Lumpur telah dirasmikan pada 1 hari bulan Oktober 1996. Ia merupakan satu tarikh keramat pada rakyat Malaysia, khususnya pada diri saya sendiri, di mana yang berbahagia Tun merasmikan pembukaan Menara Kuala Lumpur. Dan di antara perkara ataupun acara yang menarik ketika itu ialah Tun telah menanam kapsul masa di Menara Kuala Lumpur. Dan ketika malam tu, saya bersama-sama dengan pengurusan Menara Kuala Lumpur menyaksikan beberapa dokumen dan barang-barang diletakkan dalam kapsul masa dan dengan rasminya ditanam di situ. Dan saya menyaksikan dengan penuh rasa gembira dan juga teruja. Dan saya telah dimaklumkan kapsul masa ini akan dibuka sempena wawasan Tun 2020, iaitu sepatutnya kita buka pada 1 Oktober 2020 yang lepas.